nak jadi live host ni bukannya senang ya korang Setakat sebulan tu setakat level sama aku je, jangan sembang lah pandai. Dia paling tidak je sebulan 2 bulan tu udah pergi 20 30 naik. Macam aku memang takut gentle, aku cakap memang aku tak ada talent untuk live ni. Kau tengoklah video aku pun static, tak ada cameraman korang. Isunya sekali selain pada live host adalah tentang detailer. Korang jangan keliru tu tak. Sebab sebenarnya prinsip aku memang aku sangat menjaga untuk basic wash and vacuum. Selain itu juga, kita setiap hari kita ada kerja-kerja detailing. Inilah abang yang menjaga job-job detailing aku di Aloya ni. Yang mana detailing ni seperti polish, headlamp, interior yang remove seat, watermark, kesuhan cermin, dia lah yang akan handle. Seorang je. Tak apalah, ada satu masa nanti kalau dia belah apa pandai lah aku kan nak buat macam mana benda ni, kita dah biasa hadap. Yang pertamanya kalau nak lihat dari segi keinginan untuk belajar tu memang aku tak pernah tengok lagi lah. Selama aku berada kat sini memang aku tak pernah jumpa. Yang betul-betul nak belajar tu tak ada. Yang keduanya aku melihat dari segi skill tangan dia. Kalau aku bagi peluang sampai 7-8 kali, sama juga gaya pergerakan tubuh badan, tangan, memang aku tak akan bagi. Tak apalah, seorang pun tak apa, dia tak memenangkan kepala aku. Jadi untuk kerja detailing sini memang tak bercampur. Korang nak memerlukan servis headlamp, macam-macam warna, boleh datang di Aloya. Bila masa kita ada sini, sebelum pukul 8 malam, korang boleh datang.